Okey, murid-murid. Siapa yang tahu bulan Ramadan ni selain berpuasa, kita kena buat apa lagi? Dapat makan sedap masa berbuka, Ustazah. Bulan Ramadan ni, kita berpuasa bukan untuk tahan lapar je. Kita kena buat banyak amalan baik, lagi-lagi bersedekah. Ada saudara kita juga dapat berkongsi dengan kita. Dalam rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Kenapa diam je ni? Penat ke? Baru je 5 hari puasa kan? Tadi kat sekolah, Ustazah cakap bulan Ramadan ni kena banyak buat baik dan kongsi rezeki. Kenapa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga, Mak? Itu orang nak tahu. Kalau macam tu, esok Afnan ikut Mama nak. Nak? Jom kemas. Kita pergi terawih nanti. Tutup makanan dia. Cuci. Agak-agak tahun ni, dapat banyak duit raya tak? Duit raya? Kita orang tak tahulah. Kalau ada orang baik hati yang nak bagi, kita orang dapatlah. Kalau tak ada pun, tak apa. Dapat beraya pun dah syukur dah. Esok jumpa kat tempat kerja kan? Jangan lambat tau. Hati-hati kat jalan raya. Jauhnya menung. Macam apa tu? Cara apa lah, Mak? Penat ke ikut Mama kerja tadi? Tak penat pun. Tapi tak tahu pula ada orang lagi susah. Afnan baru tahu ada orang duit raya pun tak dapat. Sekarang Amna dah faham kan kenapa kita kena kongsi rezeki dengan orang lain. Macam mana tadi, best tak? Best sangat tadi, Mak. Paling best kan? Dia tengok dia orang semua happy. Apa? Sayang Afnan Mama ni. Setiap rezeki yang diberi membawa 1000 makna. Sambutlah Ramadan dengan penuh kesyukuran.